moden ini, bahan digital memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkasakan pendidikan negara. Pada hari ini, saya Nur Atira Zahira bersama Cikgu Zahira akan membincangkan tentang topik ini. Jadi, pada pendapat Cikgu Zahira, apakah kebaikan menggunakan bahan digital? Okey, pada pendapat saya, banyak kebaikan yang kita boleh dapat daripada menggunakan bahan digital. Okey, antaranya kita dapat akses pada sumber pembelajaran yang lebih meluas. Okey cikgu, apakah contoh bahan digital yang kita boleh gunakan? Okey, sebenarnya banyak bahan-bahan digital yang boleh kita gunakan untuk membantu kita dalam pembelajaran. Contohnya, kita ada e-book, kita ada artikel-artikel dalam talian, kita ada TikTok, kita ada Google Classroom melalui D5, kita ada YouTube dan banyak lagi sebenarnya. Terima kasih Cikgu Zahira di atas pendapat yang bernas sebentar tadi. Sekarang, mari kita dengarkan pendapat daripada seorang pelajar mengenai perkara ini bersama Yasmin Adelia. Bersama saya hari ini, Yasmin Adelia akan membicarakan tentang topik bahan digital mampu memperkasakan pendidikan negara. Jadi, bersama saya sekarang ini, Tasnim Farisha, jadi kelas 3 efektif, akan membicarakan tentang topik ini. Jadi Tasnim, sebagai seorang pelajar, apakah pendapat anda tentang topik ini? Pada pendapat saya, bahan digital sangat penting pada zaman kini. Antaranya ialah kita boleh mengurangkan kos pembelian buku teks dan juga kita hanya perlu menyemak atau membuat rujukan daripada laman web. Itu saja. Terima kasih Tasnim atas pendapat itu. Jelaslah bahawa bahan digital mampu mengurangkan beban kos seorang pelajar. Sekian dari saya. Bahan digital memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkasakan pendidikan negara. Antaranya ialah pendidikan tanpa sepadan. Bahan digital membolehkan pendidikan dijalankan tanpa mengira sepadan geografi. Pelajar di kawasan pendalaman atau luar bandar dapat mengakses bahan pendidikan berkualiti tinggi melalui internet yang membantu mengurangkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. Selain itu, ianya juga merupakan pembelajaran interaktif kerana bahan digital seringkali berbentuk interaktif seperti simulasi, permainan pendidikan dan aplikasi pembelajaran yang menjadikan pelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Ini dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar. Secara keseluruhan, bahan digital bukan sahaja mampu memperkasakan pendidikan negara, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi dunia digital yang semakin berkembang. Sekian daripada saya, Nur Atira Zahira. Dan saya, Yasmin Adelia. Semoga kita berjumpa lagi.